Assalamualaikum. Hai semua. Harap semua sihat dan gembira selalu. Amin. Okey, pagi ni Ellie hadiri hari sukan sekolah anak. Pagi ni hari cuaca nampak macam baik. Tak hujan dan panas. Tapi okeylah. So hari sukan ni berjalan dengan lancar. Dan anak Ellie ada ambil bahagian juga. Dan macam biasalah, kalau hari sukan memang Ellie akan suka tengok booth makanan. So kali ni Ellie nak beli manggis. Kebetulan ada parents jual manggis, durian dengan dokong ke apa. Tapi Ellie beli manggis je. Okey, video kali ni Ellie random je apa yang Ellie buat dalam masa 1 minggu. So hari Ellie ambil sikit-sikit. So ni Ellie baru balik daripada hari sukan, nak cari barang husband. Dia nak cari barang dia. So kita singgah CU dulu beli beli air. Okey, ini Ellie tak tahulah apa ni. Anak Ellie kata viral. Ais warna biru ni. Dia ada banyak-banyak perasa. So husband dia cubalah satu. Bila dia cuba, anak Ellie pun nak. Dia kata ni ais viral, nak rasa. Tapi bila dah beli, tak nak minum. Ujung-ujung Ellie juga lah yang minum. Tapi anak Ellie yang Arisa ni dia tak suka. Tapi harga dia rasanya macam mahal juga tau. Dalam tak tahu lah berapa ringgit, tapi bagi Ellie mahal lah untuk ais sahaja. Ais ni dia macam ada rasa. So warna biru ni dia rasa macam lemon macam tu. So bagi budak-budak, macam anak Ellie dia macam kurang suka. Okey, ini Ellie dah sampai dekat rumah. Ellie nak unboxing barang yang Ellie beli dekat Shopee. Yang ni Ellie beli soap dispenser. Ellie nak letak dekat dapur. Sebab memang Ellie tak ada. Ellie punya yang lama memang dah lama buang sebab dah rosak. So Ellie beli yang baru. Soap dispenser ni Ellie suka sebab besar lah juga. Ellie beli yang 500ml warna hitam. Biasa Ellie jumpa warna putih je dulu, tapi tak tergerak hati nak beli. So kali ni memang betul-betul tak ada. So Ellie cari yang pattern macam tu. Dan Ellie suka sebab senang. Besar juga. So Ellie beli 2 untuk tak payah nak selalu top up. Okey, kali ni Ellie nak unboxing 2 barang je. Yang ni Ellie beli bekas aluminium. Yang stainless steel 304 kata silap Ellie. S304 macam tu. Ni Ellie beli 10 pieces yang size S. Nak buka dia memang susah sikit sebab setiap layer tu dia ada plastik. So Ellie tak tunjuk semualah. Ni dia dah buka. Dia punya size pun comel je, size S. Yang ni senang kalau anak Ellie nak bawa bekal pergi kafar ke, dibawa sikit-sikit je kan. So boleh jugalah nak letak macam-macam barang pun boleh. Nak letak leftover sikit-sikit tu ke, leftover makanan kan, pun boleh. So ni je lah barang yang Ellie beli. Okey, itu sahaja. Next Ellie nak refill sabun. Okey, jom teman Ellie refill sabun. Nak buka dia pun senang, buka macam tu je. So Ellie beli sabun yang refill je lepas ni. So boleh refill dekat botol sabun baru Ellie ni. Ellie suka sangat sebab dia warna hitam. Dia matching dengan Ellie punya dish rag. Senang lah Ellie suka. Dia punya nak tekan-tekan dia punya pump tu pun senang, tak ketat. Ellie tak suka yang macam menyusahkan sebab kita kan nak semua benda nak cepat kan. So yang ni memang Ellie rasa macam Ellie tak menyesal belilah. Sebab benda ni tahu dah lama kan orang guna, tapi Ellie yang baru tergerak hati nak beli. So Ellie pilih warna hitam. Kebetulan ada warna hitam. Kalau tak Ellie jumpa yang macam warna putih je, so boring dan takut cepat kotor juga. So warna hitam ni
Eli sukalah sebab nampak macam bersih je. So yang ni Eli terlebih pula dan melimpah. Aduh okay, dah membazir. Okay, basuh, cuci dulu. So lepas ni Eli nak masukkan balik dalam sarang dia. Macam tu je, senang je. Belilah, harga dia tak mahal pun. Eli rasa dalam dia ada 300ml, 500ml. Yang 500ml ni Eli rasa dalam RM5 lebih je. Kalau tak silap Eli lah. Boleh cari, okay? Okay, next Eli nak bawa anak Eli keluar pergi jalan-jalan. Masa ni Eli dah tak sihat sangat tau. Eli selsema, Eli flu, Eli batuk, dah nak start macam tak sedap badan lah. So kita berhenti kejap. Tak pernah try kedai baru ni, apa nama dia, tak ingat, Loteria ke. Okey lah, boleh diterima. Dia tak rekod banyak sebab dia dah macam tak ada mood dah nak rekod sebab dah tak rasa tak sihat kan. Dan ini dah video last yang Eli rekod masa ni keesokan pagi. Eli tak sempat nak buat breakfast on Eli, so pagi ni Eli beli je bekal untuk diorang. Eli beli nasi lemak RM2. Nasi lemak RM2 ni ada 2 jenis. Ada yang telur rebus dengan telur dadah. So yang ni Eli makan yang telur rebus punya. Walaupun RM2, Eli rasa macam okey lah, tak banyak sangat dan tak sikit sangat. So tak membazir untuk budak-budak kan. Rasa dia pun sedap. Cuma pedas sikit lah. So tapi masih boleh diterima oleh budak-budak. So Eli nak makan dulu sebab lepas ni Eli nak makan ubat. Ni Eli baru balik pada hantar anak sekolah lah. Eli makan, Eden tidur lagi. So Eli buat Milo panas supaya segar sikit. Lepas tu Eli nak makan ubat dan Eli nak rehat, Eli nak tidur, bagi sedap sikit badan. Okay, sampai sini dulu. Bye. Assalamualaikum.